Anda gaji RM5,000, jangan mula melabur sebelum tengok video ini jika anda betul-betul nak jana duit dengan saham. Dan inilah sebab kenapa ramai yang melabur dalam saham akhirnya rugi duit dan jadi beban instead of menjana lebih banyak cash flow. Right? Jom Wing bawa. Let's go. Right, so sebagai contoh, gaji bersih anda selepas potongan KWSP SOKSO ialah RM5,000. Tolak perbelanjaan, expenses semua benda tu, okay, tinggal RM1,000 balance setiap bulan. So selepas 5 bulan, akhirnya anda dapat kumpul RM5,000. So selama 5 bulan ni anda tak beli baju yang branded, anda tak pergi makan dinner yang fancy, tak ada pergi park tour, ikat perut, akhirnya dapat kumpul RM5,000 dalam 5 bulan. Alright, kemudian anda dengar cakap kawan, member, tips di Telegram, kononnya saham boleh buat duit besar dengan cepat. Alright, so anda tanpa ilmu dan anda melabur semua duit anda kumpul susah payah itu ke dalam saham. Alright, tanpa tahu apakah itu ROE, apakah itu PE, apakah itu undervalue, overvalue dan sebagainya. Apa jadi lepas tu? Okay, RM5,000 tu melesat, rugi semua duit tu. Alright, lepas tu anda salahkan saham pula. Alright, saham tu scam, saham tu tak boleh buat untung. Alright, so padahal anda sendiri yang rugi sebab melabur tanpa ilmu. Alright, itu bukan melabur guys, itu berjudi. So saham tak ada kaki, ia tak akan lari. Ambil masa untuk belajar terlebih dahulu. Kecuali anda betul-betul nak berjudi, maka video ini tak dapat bantu anda sebab saya tak berjudi. Alright, see you guys. Okay, bye bye.